jom lihat apakah key features yang terdapat di dalam Quizizz. Okey, pertama sekali kita akan layari laman web Quizizz. Kita hanya type Quizizz dan pilih pilihan yang pertama sekali, quizizz.com. Okey, ini adalah paparan muka depan Quizizz di mana kita boleh lihat butang-butang seperti butang Explore, Library, Reports, Classes, Accommodations dan Quizizz AI. Kita hanya perlu tekan butang Create untuk membuat pelbagai aktiviti yang menarik untuk murid-murid kita. Antaranya ialah assessment iaitu penilaian, interaktif video di mana guru boleh masukkan video-video yang menarik untuk murid lihat sebelum menjawab soalan. Kemudian flashcard dan lesson dan akhirnya passage di mana guru boleh masukkan petikan supaya murid boleh membaca petikan tersebut sebelum menjawab kuis. Okey, jadi sekarang kita akan pilih assessment untuk kita create activity dan from scratch. Okey, terdapat pelbagai jenis soalan yang guru-guru boleh berikan untuk menguji kefahaman murid-murid seperti contoh multiple choices iaitu aneka pilihan. Kemudian fill in the blanks di mana murid isi tempat kosong, multi-select pelbagai jawapan yang betul, open-ended murid type soalan yang betul dan juga true or false murid pilih jawapan yang betul. Kemudian untuk matematik pula, murid boleh buat grafik dan juga memberi math response. Dan selain daripada itu, murid boleh pilih jawapan drag and drop, reorder susunan nombor, drop down, matching, padanan dan juga categorize iaitu kumpulkan soalan. Okey, jom lihat bagaimana cara untuk membuat quiz multiple choice iaitu aneka pilihan. Kita type dahulu soalan yang kita ingin letak dalam quiz iaitu what is the answer for 2 times 7. Kemudian kita generate pilihan jawapan dengan AI. Ya, mudah kan menggunakan AI? Nampak tak bagaimana AI telah membantu kita membuat 4 pilihan jawapan. Kita juga boleh menandakan jawapan yang betul dengan butang hijau ini. Thanks for watching.